Seorang pekerja stesen minyak memberitahu dia bukannya mahu menjadi hero ketika menghalang kenderaan asing mengisi RON 95 tetapi ia lebih kepada amanah majikan dan tanggungjawab mempertahankan hak rakyat Malaysia. Muhammad Irfan Abdullah, 20 tahun berkata, dia tidak pernah terlintas untuk menjadi tular dengan tindakannya itu. Anak sulung daripada 3 beradik itu berkata, dia sentiasa ingat pesanan majikan supaya memastikan setiap pelanggan mematuhi syarat penjualan bahan api sejak bekerja di premis di Sri Andalan di Kelang 8 bulan lalu. Muhammad Irfan berkata, ketika kejadian pada pukul 3.30 petang 20 Jun lalu itu, dia ternampak kereta menggunakan nombor pendaftaran asing sedang mengisi RON 95. Ujar Muhammad Irfan, dia juga pernah beberapa kali melakukan perkara sama sebelum ini. Sebelum ini, Kosmo melaporkan tindakan pekerja itu mendapat pujian ramai selepas rakaman kejadian berkenaan tular di media sosial.